Alah. Tak tahu nak buat apa lah hari ni. Apa kata aku pergi sekejap ni. Aku sebenarnya nak foto macam orang kaya. Tengok tu. Aku terus tu buruk. Aku cuma ada Wira aje masalah ni. Aduh. Aku kena carilah. Pasal ada bengkel sikit sini je kan. Gam pula dah. Kan betul ada bengkel kat sini. Masuk dulu. Hap. Wow. Wow, BMW. Supra. Golden. Yankee. Wow, banyak ni kereta dekat dalam garaj ni. Curi satu lah. Op. Aku kat mana ni? Aku kena drift. Oh boleh lah ya, walaupun bad. Chaser rule. Finish. Mantap gila keretanya. Mari kita balik lah. Okay. Dah Yankee dah pakai dah. Wow, Skyline. Nanti. Tengok dulu kereta apa. Apa ni? Macam Nissan Grand. Aku guna lah ya. Kita pergi mana dia? Juga. Yeay. Kat sini ni tempat orang yang buat juga ni. Ya maaf ya kalau dia agak pudar. Salah triple. Chill. Dia masuk. Ada apa? Apa tu? Boleh repair lah. Aku tak tahu. Repair. Bayar. Jom. Balik bengkel. Yo, masuk bengkel guys. Supra MK5. Ini Supra ke ni guys? Betul macam ni. Tak tahulah, je try. Kita di barrel. Barrel wah. Dan investigate.
Sini. Oh, penatnya. Caser. Fail. Fail. Okeylah. Ikhlaskan sajalah guys. Okeylah. Oh, sampai calah. Kita kuat. Okeylah guys, sampai di sini lah kita punya video. Kita akan buat bonus lah, bonus car. Kita try lumba harap. Kita akan try lumba harap. Dari awalnya kita hanyalah menggunakan Wira kereta Malaysia. Jadi kereta Malaysia menjadi kereta yang sangat luar biasa. Pakai AE86 okey tak tu. Kita Jepun ni. Ini dah perempuan. Lambat belajar. Biar aku percaya ke. Masih Jerman cok. Kita track hujung juga dia. Yo, dia pergi gitu. Jangan dia doktor. Lah tutup, jalan tutup. Ai. Sangkut. Alright guys, sampai di channel video kali ini. Harap korang like, subscribe, dan lonceng. So, kalau korang suka FR Legend je, komenlah kat aku je. Yep. So, bye guys. Bye. Ciao. Yo. Kita balik kampung guys. Balik kampung untuk tapar limon. Permukaan tapar limon. Dan